Tiga individu berjaya diselamatkan dalam satu kejadian kebakaran yang berlaku di Ujana Keuangan Labuan. Ketua Pegawai Eksekutif Financial Park Labuan, FPL Jahari Mesar berkata, kejadian berlaku berpunca daripada sebuah mesin pencetak yang meletup ketika digunakan. Sejurus selepas kejadian itu, pengosongan bangunan dilakukan dan penghuni diarahkan untuk bergerak ke tempat berkumpul yang telah dihaskan. Walau bagaimanapun dalam proses pengungsian itu terdapat 3 orang lagi mangsa yang tidak dirancang mengalami sedikit kecederaan, tapi alhamdulillah semua telah selamat. Ini diberi perhatian yang sepatutnya oleh pihak-pihak yang tertentu. Kita dapati bahawa penghuni di kompleks Ujana Keuangan ini mempunyai kesedaran yang tinggi dari segi kesedaran ataupun pengungsian bangunan. Beliau ditemui selepas tamat sesi latihan kebakaran FPL dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kesihatan Labuan serta pelbagai pihak terlibat.